Assalamualaikum dan selamat datang ke modul 3, Menangani Krisis. Dalam modul ini, kita akan membincangkan beberapa topik penting termasuk apa itu krisis kesihatan mental, tingkah laku agresif dan ganas, tingkah laku bunuh diri, serta panduan untuk penjaga semasa dan selepas krisis. Apakah yang dimaksudkan dengan krisis kesihatan mental? Ia merujuk kepada sebarang situasi yang melibatkan tingkah laku berisiko untuk mencederakan diri sendiri atau orang lain, atau keadaan yang menghalang pesakit daripada menjaga diri atau berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Untuk menangani krisis dengan berkesan, penjaga perlu memahami 3 perkara utama. Pertama, situasi yang mungkin menjadi penyebab krisis. Kedua, tanda-tanda amaran sebelum krisis berlaku. Dan ketiga, langkah-langkah yang perlu diambil apabila krisis itu terjadi. Mari kita fahami konsep ABC krisis melalui analisis rantaian krisis. Ini adalah analisis peristiwa atau situasi serta faktor risiko yang mendorong kepada tingkah laku bermasalah, sama ada dari segi emosi, fikiran atau tingkah laku. Langkah pertama dalam menangani krisis adalah memahami tingkah laku bermasalah tersebut, dan untuk itu, kita perlu melakukan analisis rantaian krisis. Tujuan analisis ini adalah untuk mengenal pasti rantaian peristiwa yang menyebabkan tingkah laku bermasalah atau krisis, serta untuk mengubah suai faktor risiko atau mencegah situasi bagi mengurangkan tingkah laku bermasalah daripada berlaku. Ingat, ia bermula dari peristiwa, membawa kepada tingkah laku, dan seterusnya ke peristiwa lain. Mari kita lihat lebih dekat komponen A, B dan C dalam analisis rantaian krisis. A. Merujuk kepada antecedent event, iaitu peristiwa atau situasi yang mencetuskan tingkah laku bermasalah, seperti kehilangan pekerjaan atau masalah di tempat kerja. B. Adalah behavior, iaitu tingkah laku bermasalah yang ingin kita kurangkan, contohnya menjerit-jerit atau mengamuk. Akhir sekali, C. Adalah consequences, iaitu akibat daripada tingkah laku bermasalah tersebut, seperti mengganggu ahli keluarga atau menyebabkan kerosakan harta benda. Apakah situasi-situasi yang berpotensi mencetuskan krisis? Di rumah, ia mungkin melibatkan hubungan bermasalah dengan keluarga, kehilangan orang tersayang, keganasan rumah tangga atau konflik peribadi. Di tempat kerja atau belajar, puncanya boleh jadi hubungan yang tegang dengan rakan sekerja, kehilangan pekerjaan, kegagalan dalam peperiksaan atau beban tugasan yang melampau. Faktor lain termasuk berada di tempat yang sempit dan sesak, bencana alam, ketidakpatuhan kepada rawatan atau ubat-ubatan, serta penyalahgunaan dadah dan alkohol. Penting untuk mengenali tanda-tanda amaran sebelum krisis berlaku. Ini termasuk fungsi harian yang terganggu, seperti tidak menjaga kebersihan diri atau pola tidur yang tidak menentu. Perubahan mood drastik, menjadi cepat marah dengan kata-kata kesat atau tingkah laku ganas, serta mengasingkan diri daripada pergaulan adalah petanda lain. Selain itu, berhati-hati dengan tanda paranoia, di mana individu sentiasa merasa takut atau curiga, dan juga situasi, bukan diri sendiri, di mana mereka mengalami halusinasi, kekeliruan, atau tidak mengenali orang terdekat. Seterusnya, kita akan melihat situasi krisis yang berkaitan dengan penyakit mental. Ini merangkumi gejala penyakit mental yang berulang atau relapse serta tingkah laku agresif dan ganas. Juga, tingkah laku bunuh diri atau cubaan mencederakan diri sendiri, pesakit mental yang hilang dari rumah dan pesakit mental yang ditahan oleh pihak polis. Semua ini adalah petanda jelas bahawa individu tersebut sedang mengalami krisis. Di dalam video ringkas ini, kita akan bincangkan 2 situasi yang biasa berlaku iaitu tingkah laku agresif dan ganas, serta tingkah laku bunuh diri. Mari kita betulkan beberapa salah anggap mengenai tingkah laku agresif dan ganas di kalangan pesakit mental. Salah anggapan popular adalah pesakit mental semuanya ganas, tetapi hakikatnya majoriti tidak ganas. Ada juga yang menyangka punca utama tingkah laku ganas adalah penyakit itu sendiri, namun sebenarnya penyalahgunaan dadah adalah faktor utama. Dan bertentangan dengan kepercayaan umum, pesakit mental lebih berisiko menjadi mangsa keganasan berbanding menjadi pelaku. Terdapat 2 jenis faktor risiko bagi tingkah laku agresif yang tidak boleh diubah, seperti usia muda, jantina lelaki atau sejarah keganasan, dan yang boleh diubah, seperti penyalahgunaan dadah, ketidakpatuhan ubat atau gejala penyakit mental tertentu.
Selain itu, kenali tanda-tanda seseorang akan bertindak agresif, termasuk menggenggam penumbuk, salur darah yang kelihatan di leher atau dahi, rahang yang jelas, muka berkerut, renungan tajam, serta menjeling dan bercakap dengan nada tinggi. Penting untuk memahami kitaran serangan agresif yang menunjukkan fasa-fasa perubahan tingkah laku sebelum serangan agresif berlaku. Memahami kitaran ini membantu penjaga dan ahli keluarga mengenal pasti situasi yang boleh dicegah sebelum tingkah laku keganasan menjadi lebih teruk. Kitaran ini bermula dengan fasa permulaan, diikuti oleh fasa memuncak, fasa krisis, fasa pemulihan dan diakhiri dengan fasa kemurungan selepas krisis. Berikut adalah panduan penting untuk penjaga dalam menangani krisis agresif mengikut setiap fasa. Pada fasa permulaan, kenal pasti dan cegah punca. Di fasa memuncak, amalkan kawalan diri dan komunikasi yang efektif. Semasa fasa krisis, utamakan keselamatan dan dapatkan bantuan segera dari pihak berkuasa jika perlu. Pada fasa pemulihan, berikan ruang dan teruskan komunikasi. Akhir sekali, selepas krisis, elakkan mengungkit perkara lalu dan sentiasa pastikan keselamatan serta komunikasi berterusan. Yang paling penting, ingat, jangan sesekali menjerit, mengugut, mencabar atau bertengkar dengan individu yang sedang marah. Mari kita fahami fakta penting mengenai tingkah laku bunuh diri. Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, menganggarkan 703,000 kematian akibat bunuh diri setiap tahun di seluruh dunia, bermakna satu kematian setiap 40 saat. Bunuh diri juga merupakan antara 10 penyebab kematian utama global dan penyebab kematian kedua bagi golongan berusia 15 hingga 29 tahun. Di Malaysia, statistik PDRM menunjukkan hampir 2 kes bunuh diri dilaporkan setiap hari antara tahun 2019 hingga Mei 2021. Mereka yang mengalami kemurungan berisiko 20 kali ganda lebih tinggi untuk mempunyai tingkah laku bunuh diri. Namun, perlu diingat, mereka yang mempunyai niat bunuh diri selalunya masih teragak-agak. Oleh itu, bantuan yang tepat pada masa yang betul mampu menyelamatkan nyawa mereka. Faktor-faktor risiko bagi tingkah laku bunuh diri adalah pelbagai dan kompleks. Ini termasuk faktor sosioekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, masalah hubungan dengan keluarga atau rakan, dan isu kesihatan seperti penyakit mental serius, penyakit kronik, serta penyalahgunaan alkohol atau dadah. Individu yang paling berisiko untuk bunuh diri adalah mereka yang mempunyai penyakit mental serius, pernah mencuba bunuh diri sebelum ini, atau mempunyai sejarah keluarga yang meninggal dunia akibat bunuh diri. Bagaimana kita mengenal pasti tanda amaran bunuh diri? Kebanyakan individu yang berfikiran bunuh diri menunjukkan tanda-tanda jelas seperti kurang berinteraksi, bercakap tentang ingin mati atau hidup tiada makna, merasa tidak berguna, perubahan mood drastik dan mengucapkan selamat tinggal atau meninggalkan pesanan terakhir. Namun, penting untuk diingat bahawa ada juga yang tidak menunjukkan tanda-tanda amaran yang jelas. Mereka mungkin kelihatan sibuk bekerja, menjalani rutin harian seperti biasa, bercakap tentang masa depan atau memberitahu anda supaya tidak risaukan mereka. Jadi, bagaimana kita boleh mengetahui jika seseorang itu mempunyai fikiran bunuh diri? Cara paling selamat adalah dengan bertanya terus kepada mereka, terutamanya jika anda tahu sesuatu yang buruk telah menimpa mereka. Ada dua cara untuk bertanya. Pertama, selami perasaan mereka dengan soalan seperti, awak okey ke? Atau, apa yang mengganggu fikiran awak? Kedua, bertanya secara terus terang. Contohnya, adakah awak terfikir nak bunuh diri? Atau, adakah awak terfikir mati lebih baik? Ingat, bertanya tentang bunuh diri tidak akan memberikan idea kepada mereka yang tiada niat. Sebaliknya, bagi mereka yang sudah berfikiran bunuh diri, ia memberi peluang untuk mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan. Bagaimana kita boleh membantu mereka yang berfikiran bunuh diri? Pertama, pastikan keselamatan mereka. Jangan sesekali tinggalkan mereka sendirian. Kekal berhubung dengan mereka dan jauhkan mereka daripada sebarang objek atau senjata yang boleh digunakan untuk mencederakan diri. Gunakan pelan tindakan keselamatan yang telah ditetapkan. Kedua, dapatkan bantuan segera. Hubungi pakar atau doktor yang pernah merawat mereka, bawa mereka ke hospital atau klinik kesihatan terdekat
dan hubungi talian bantuan seperti Befrienders atau talian kecemasan 999 untuk bomba atau polis. Pelan tindakan kecemasan semasa krisis bunuh diri atau safety planning adalah senarai strategi dan sokongan sosial untuk menghadapi krisis atau tekanan melampau. Pelan ini membantu individu mengelakkan tindakan bunuh diri dan mudah digunakan. Anda boleh mencipta pelan tindakan keselamatan Stanley Brown dengan bantuan profesional atau memuat turun aplikasi yang tersedia di Google Play atau iTunes App Store. Pelan ini merangkumi langkah-langkah seperti mengenal pasti tanda amaran krisis, cara mengendalikan stres, senarai tempat atau orang yang boleh mengalihkan perhatian, individu yang boleh dihubungi untuk pertolongan, agensi atau profesional yang boleh dihubungi semasa krisis, dan langkah-langkah untuk menjadikan persekitaran selamat. Akhir sekali, ia juga menyentuh tentang satu-satunya perkara yang paling penting dalam hidup anda. Kesimpulannya, ini adalah algoritma apa yang perlu dilakukan semasa krisis. Jika pesakit dalam krisis, langkah pertama adalah meredakan situasi. Berikan sokongan dan ruang, elakkan provokasi, cuba berkomunikasi dengan ringkas dan jelas secara lembut dan tenang. Tetapkan peraturan, berikan pilihan dan benarkan mereka meluahkan perasaan. Jika situasi bertambah buruk, dapatkan bantuan segera dengan menghubungi talian 999. Setelah situasi diredakan, mungkin dengan bantuan polis, pastikan pesakit selamat, makan ubat dan segera dapatkan temujanji rawatan susulan. Selepas krisis, terutamanya yang melibatkan kehilangan atau kematian insan tersayang, emosi dan fikiran boleh menjadi bercelaru. Setiap individu mengalaminya secara berbeza dan tiada cara betul atau salah untuk berduka. Beberapa perkara yang boleh membantu anda menghadapi kehilangan termasuk bercakap dengan orang yang anda percaya, menulis perasaan anda, memberikan ruang pada diri, cuba meneruskan rutin harian, memberi masa untuk menyembuhkan, meluangkan masa di alam semula jadi, serta memberi masa dan peluang untuk bercerita atau mengingati mereka yang telah tiada. Ingat, dapatkan bantuan jika anda merasa proses ini terlalu sukar untuk dilalui sendirian. Ini adalah panduan penting untuk mendapatkan bantuan bagi masalah kesihatan mental. Sila dapatkan bantuan awal jika anda atau ahli keluarga menunjukkan gejala, kerana lebih cepat rawatan dimulakan, lebih tinggi potensi untuk pulih. Anda boleh merujuk kepada senarai talian sokongan psikososial Kementerian Kesihatan Malaysia, senarai talian bantuan NGO, senarai klinik kesihatan, senarai pusat mentari dan senarai hospital terdekat untuk kes kecemasan. Imbas kod QR yang dipaparkan untuk maklumat lanjut. Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyediakan talian krisis melalui Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan. Skop perkhidmatan talian ini merangkumi bantuan untuk kemurungan, stres, keresahan atau panik, tingkah laku bunuh diri, khidmat nasihat kepada keluarga dan penjaga pesakit mental, serta sokongan pasca intervensi. Perkhidmatan ini dikendalikan oleh pegawai psikologi bertauliah dan beroperasi setiap hari, termasuk cuti am, dari jam 8 pagi hingga 12:30 malam. Untuk mendapatkan bantuan, sila hubungi talian HIL di nombor 15555. Ingat, kami sedia membantu anda dengan empati dan kasih sayang.